kepada Malaysia. Dan difahamkan rakan tugas kita berada di lokasi di keempat-empat negeri, iaitu di Johor, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Kuching. Dan kita nak bawakan perkembangan rakan tugas kita di Johor terlebih dahulu. Kalau sudah bersedia, Yahya Kiprawi boleh kongsikan apa yang berlaku di sana. Silakan Yahya. Terima kasih Hafizul dan Najib di Kuching. Alhamdulillah, nampaknya cuaca kita di Johor baik walaupun sedikit mendung pada malam ini. Kini saya sedang berada di Tengku Mahkota Ismail Youth Centre Iskandar Puteri Johor. Lokasi di mana malam ini menjadi saksi kepada satu detik bersejarah sukan negara. Dianggarkan 1,000 pengunjung dari selatan Semenanjung membanjiri lokasi kita pada hari ini. Bukan sekadar untuk berhimpun tetapi untuk menyaksikan secara langsung penyerahan bendera Persekutuan Sukan C kepada Malaysia, simbol rasmi bahawa negara kita dipilih sebagai tuan rumah Sukan C 2027 nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, wajah penuh bangga pengunjung malam ini jelas terpancar, mencerminkan keterujaan rakyat Malaysia apabila amanah besar ini diserahkan kepada negara selepas edisi terakhir 2017 yang lalu. Detik ini bukan sekadar simbolik, tetapi ia menandakan bermulanya satu perjalanan panjang dari segi persiapan perancangan dan komitmen nasional untuk menganjurkan tamasya sukan terbesar di Asia Tenggara. Suasana di pusat kegiatan belia Tengku Ismail ini meriah apabila pengunjung datang seawal tengah hari tadi. Dan untuk makluman penonton, Johor akan memainkan peranan sebagai antara lokasi bagi acara bola sepak dan juga polo. Seperti mana yang kita tahu bahawa Stadium Sultan Ibrahim merupakan antara stadium terbaik dunia sekaligus mengangkat nama Johor dan Malaysia sebagai hub sukan antarabangsa. Bukan sekadar tamasya sukan, penganjuran ini dijangka membawa limpahan ekonomi pembangunan infra di samping memperkukuhkan semangat perpaduan dan jati diri nasional. Apa yang pasti, penyokong-penyokong dari Republik Singapura yang jaraknya hanya 700 meter dari Bandaraya Johor Bahru tidak akan melepaskan peluang itu nanti. Begitu juga dengan jiran kita di Indonesia, di Kepulauan Riau, terutamanya di Batam dan juga Tanjung Pinang. Malam ini dari Iskandar Puteri, mesejnya jelas. Johor sudah bersedia, Malaysia sudah bersedia. Dari Tengku Mahkota Ismail Youth Centre Iskandar Puteri Johor Darul Ta'zim, saya Yahya Kiprawi bersama juru kamera Muhammad Amirul Rashid melaporkan dari Iskandar Puteri Johor Bahru. Kita kembali ke studio. Silakan Hafizul dan Najib. Baik, terima kasih. Itu Yahya Kiprawi, rakan tugas kita dari Johor Bahru. Ini yang uniknya secara langsung kita pada malam ini.